Nama kata manusia ni kalau kata tak ada selera dengan duit ni pembohong. Nama kata manusia. Hari-hari kepiah putih tak buang, tidur pun pakai serban, duit mau. Bukan mau saja, kalau boleh mau lagi, mau lagi, mau lagi. Itu manusia. Kalau tidak ada perasaan itu bukan manusia. Cuma orang yang boleh kontrol, itu orang bagus. Itu saja. Kita bercakap tuan-tuan, biar kita berpijak di bumi nyata. Biar kita bercakap secara realiti. Jangan bercakap di awang-awangan, benda bohong. Hakikatnya manusia tidak menolak duit, tidak menolak kebendaan, tidak menolak kesenangan, tidak menolak kemewahan. Cuma beza manusia apa dia? Yang mau duit, yang mau kemewahan cara halal dengan yang membujuk lalu melentang patah. Itu saja beza dia. Maka Nabi SAW kata, "Lau kana li bani Adam wadin min zahab." Satu manusia, kalau Allah sudah bagi dekat dia satu lembah penuh dengan emas, ahabba anna lahu wadiyan akhar. Dia nak kalau boleh satu lagi. Walan yamla fahu illa turab. Nabi kata, mulut manusia. Mulut ini adalah simbolik kepada nafsu. Nabi kata, nafsu manusia tak akan dapat dipenuhi. Melainkan sampai hari dia mati, tanah ditabung ke dalam mulut dia. Itu manusia. Dia duk mau, lagi dia mau dapat 5,000 nak 10,000, 10,000 nak 20,000, 20,000 nak 50,000, 50,000 nak 100,000, 100,000 nak 250,000, 250,000 dia nak 1 milion. Manusia, dia akan pergi macam tu. Ada peluang, dia lagi nak pergi. Ada peluang, dia lagi nak grab. Ada peluang, dia lagi nak rebut. Bila ni benda ni nak berhenti bila? Nabi SAW kata, bila mati, masuk dalam kubur, orang tabung pasir nak kambuh dia. Masa tu habis, cerita nafsu dia baru habis. Nabi kata, wallah yatubu ala man tabah.